Assalamualaikum. Okey, bertemu kembali bersama kami. So hari ni kami sampai di sini, Istana Lama yang Kedah. So kami akan cuba ronda. Jom. Okey, jadi kami akan mulakan perjalanan ke mana? Ke Ayat Tajun lah. Ya, Ayat Tajun Istana Lama Kita akan guna laluan tepi istana ni, buat tembok. Okey, so jom kita jalan-jalan. Jun. Ya. Bismillah. Doa dari Dewi selamat. Assalamualaikum. Kita ikut lah. Sini. Okey. Bismillah. Kita ikut suara. Mau beri jalan. So misi kami yang ni kami nak melawat Istana Lama yang Kedah. Ni jalan dah. Sebelum sampai kita akan melalui jalan yang agak sempit dengan hutan. Tinggi ada dulu. Kebetulan kami sampai cuaca hujan-hujan ni. Aku punya ingat lupa ni. Ada? Ingat lupa. Ada video boleh pun internet tak? Ada? Ada video dia boleh internet tak? Wah. Cantik bukan? Okey je. Banyak. Jadi mana tak semua ni? Ada? Rumah dia tak semua je. Kita kena main pakai pakaian hiking. Ya. Kami tak susah ni. Cuma pakai yang perang. Ya, outdoor. Sebab tu aku tak ambil kasut tu. Okay.
Maaf ni. Afiq mendahului. Satu, dua, tiga. Lama dah. View dah. Betul lah dia silap dia pertama kali. Okey, kami singgah start je kat Pagun. So kami akan continue untuk cari istana. Tapi tak sure dah boleh masuk lagi tak. Kita cuba. Bismillah. Main ngapain? Patah balik. Ya. Sebab hah? Eh. Ni ajak masuk tu. Kalau hang ajak masuk tu. Kalau hang nampak pancing bertapuk ni, eloknya berhati-hati. Dari sarang pula bawah. Hah? Minyak, sarang minyak. So, kita cuba langkah dulu. Okey, kita bersedia dengan sebarang kemungkinan. Okey. Agak pun cerita ni. Jadi boleh try lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, ni dia masuk dalam di belakang ni. Dah nampak struktur binaan sebahagian daripada istana. Mungkin ni pintu masuk kot ke belakang. So, macam mana? Buat try masuk tak mah? Kalau masuk pun ada dua pintu ni. Dia tak boleh masuk ni. Dia sebelah dua atas je. Jom try. Bismillah. Satu jalan. Ni agak kalau kita post kena dakwah. Tak sure. Kita akan cuba ramai melawat kawasan lagi. Sebab aku tak bisa tengok lagi istana ni. Nampak yang lain tak apa clear. Sebab aku tengok ada satu
dekat motor EFI tu. So kita tak payahlah cari masalah. Buat setakat mana yang boleh sudah. So misi hari ni sampai sini saja. Boleh tengok istana daripada betul belakang pun jadi ya. Nah, okay. Kita berpapah balik. Pintu gerbang belakang. Astagfirullah. Kurang. Balik. Ini kan sana, sini. Ayak lupuk. Wah. So kami cuba pasal cara kah? Sebab hujan guys. Licin, weh ha ni. Han lebat kerat kaki sekejap lagi. Hujan. Jemaah je dah. Aku dah ibu jalan kecil bam. Kalau tengok view. Punya lawak tu kan. Berhenti kat sini. Sejuk lah. Masih ada geng-geng yang mandi. Ya. Ada lah. Basah mak. Dah lah baju spare bom tu kok. Ampoi. Ada baju spare tak? Kita takkan nak hujan macam ni. Sini siapa nak main boleh lah. Spare dia. Nampaknya kita dah main macam ni. Tahu dah barang apa nak kena spare. Ya. Alah barang tu pakai ke mana pun boleh kan. Tahu barang kena pakai boot apa hiking bawah. Tak payah pakai kasut ni baru nanti. Hancur lah. Tengok mati kan kasut kau. Boleh tengok habis kasut kau. Ini dah. Yang sebab tak boleh masuk istana. Kami panggil nak masuk rondol tu dah apa. Dia apakan daya. Hebat dah. Dekat sini je kami mampu. Mungkin ada cara nak masuk sana. Nak kena minta permission ke ataupun apa-apa ke. Tapi untuk kami yang newbies ni, bapak nak tahu ni. Tangga pun agak tinggi . Kasut tak. Agak penat. Ni sana. Ding pintu gerbang istana. Kena belum nak main malam kat sini dia. Gila.
Good. Nak ini. Ni dah syok. Tak apa mandi ni tu. Ini tak apa dah. Jangan gelak-gelak kita aku dah sekali sebelah. Boleh tu. Ha, sebelah ni pun. Dia bukan lock kan. Mana kata ada orang. Tak ada lock, boleh lock. Ha. So, Bik. Basah, Bik. Basah. Dua kuih habis ya. So, eksplorasi kita di sini saja. Tak panjang pun kali ni. So, next kita cuba tempat lagi. Basah, Bik, basah. Tak boleh lama-lama. Okay. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.